He dalam bahasa Cina, minum dipanggil he, he. Nada pertama. Dan ini ialah ca. Ca maksudnya teh. Dan mungkin saudara-saudari akan rasa, kenapa ca teh ini tak sama dengan biasa yang kita lihat? Tengok, ini macam bunga ya tak? Ya, memang Liz sedang minum teh yang diperbuat daripada bunga ros. Jadi, kalau saya nak kata saya minum teh bunga, jadi kita mesti belajar bunga macam mana nak cakap. Bunga ialah hua, he, hua. Kalau saudara-saudari telah follow Liz daripada mula, mungkin akan tahu kosakata saya ialah wo. Jadi, tadi kita telah belajar he, telah belajar ca, telah belajar hua. Jadi, kita cantum semua kosakata ini, tak banyak kan? He, hua, ca, dan satu lagi wo, boleh bawa ayat yang ringkas untuk kita bagi tahu orang saya minum teh. Jadi, boleh kata wo he hua cha. 我喝花茶. Begitulah belajar Mandarin bersama Liz secara ringkas, mudah dan berguna.